cakap ini aib isteri saya. Saya simpan apa yang jadi dekat saya takkan buka demi Allah. Apa dia nak buka, just listen daripada awal. Saya cakap daripada awal dulu dia buka satu, buka ni fitnah tu, cakap ni macam-macam. And benda ni bukan habis kat situ je. Saya terpaksa cakap juga hari ni, tapi saya bukan buka aib. Saya tak nak cakap apa side saya berkenaan dengan isteri saya sebab saya masih hormat dia, and saya rasa anak saya tak perlu nanti mana dia tengok dia ada benda-benda macam ni yang tak elok untuk haurah. Okey, saya cuma cakap benda ni daripada awal saya tak ada satu apa pun saya buka pasal isteri saya, satu pun kan. Tapi saya sabar je, and at the end keluar cerita macam ni. Saya ulang sekali demi Allah, saya berani junjung Quran, saya berani tak atas nama ayah saya, tak pernah saya pukul apa pun. Saya cakap hari ni saya serius.